Hai, Assalamualaikum. Okey, saya ni baru bersih-bersihkan sikit sebab apa dah tinggalkan rumah kosong jadi banyak sampah. Tak apa. Okey, sekarang ni saya berada di Taman Wawasan Kulai Johor Kalau kata di Jalan Raja Wali. Kalau kata korang tahu rumah ni berkeluasan 1400. Korang ada dengar tak? Sekarang ni ada bunyi azan Zuhur. Menandakan sebenarnya surau ni dekat je, geng. Dalam 4 minit, 5 minit je kalau kata korang yang berminat untuk cari rumah yang berdekatan dengan masjid lah. Bagus rumah ni kalau kata korang tahu, rumah ni kawasan 1400 square feet dengan unblock view. View sana kosong, ruang kapus pun memang besar. Okey, kalau kata korang yang berminat, yang penting rumah ni korang tak perlu keluarkan sebarang modal. All in, korang just bagi dokumen je kat saya. Apabila loan approve, korang dah terus boleh bayar dengan bank. Kalau kata korang berminat, okey, jom saya review dalam rumah, jom. Okey guys, kalau kata korang tengok ni rumah ni dia punya ruang kapus dia yang besar Kalau kata nak letak 2 biji kereta pun boleh guys. Okey, jom kita masuk ke dalam pula. Ruang tamu kalau kata korang tengok ni dah siap mozaik fully mozaik dengan cat baru, kipas 2 biji baru, ada lampu downlight, ada cornice L-box, semua siap semua dah. Tinggal cuci kaki je, gengs. Okey, kita pergi ke master bedroom Master bedroom ni siap dengan toilet dalam Siap dengan toilet dalam, siap dengan dah ada cat baru semua, kipas baru semualah. Tandas duduk Okey, lepas ni kita pergi ke bilik yang kedua pula. Okey, bilik yang kedua ni kalau kata ni korang tengok ni dia kecil sikit daripada master bedroom dia tinggi. Kalau kata korang nak buat loteng pun boleh. Kita pergi ke ruang dapur pula. Ruang dapur siap dah ada tabletop sekali, L-shape tabletop, memang panjang. Siap dah ada sinki sekali korang Okey, kita pergi ke bilik yang ketiga pula. Bilik yang ketiga ni kecil daripada bilik yang kedua. Kalau kata nak buat ruang solat pun boleh. Okey, kita pergi ke tandas yang kedua. Saya ada tandas duduk Kalau kata korang berminat, korang boleh cepat-cepat submit dokumen kat saya Okey, Assalamualaikum.